Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini Ramli daripada Coach PM. Hari ini kita datang ke sekolah Ma'had ni untuk kita nak mengadakan satu program lah yang kita akan buat pengungsian ilmu lah dengan para pelajar dekat sini. Kami ni hari ni hadir ada lebih kurang dalam 20 orang lah hari ni. So kita akan sharing knowledge lah yang mana yang daripada penyelidik UPM. So, kita akan berkongsi ilmu berkenaan dengan salah satunya berkaitan dengan anatomi ikan. Banyaklah intipati ilmu yang kita akan share dengan para pelajar pada hari inilah, dan kita harap perkongsian ilmu ni akan memberi manfaat lah kepada para pelajar. Hai semua, saya Dr. Clement daripada Universiti Putra Malaysia. Hari ini saya datang program untuk memberi pengenalan sedikit sebanyak tentang aquaponik kepada pelajar tahfiz di Negeri Sembilan. Dan sedikit sebanyak saya actually adalah pensyarah kanan di Fakulti Pertanian, dan juga saya adalah penyelidik bersekutu di International Institute of Aquaculture and Aquatic Science di Port Dickson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munirah Madulil Banat. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ma'had Tahfiz Darul Ulum Banat dan Banin diberi peluang untuk mempelajari sistem aquaponik, iaitu tanaman sayur dan juga ikan, yang didedahkan ilmunya daripada pensyarah UPM. Kita buat aktiviti aquaponik, teknik pemasangan hidroponik dan juga teknik pemasangan kolam ikan. Di belakang juga ada taklimat tentang penanaman pencambahan biji benih pokok terlebih dahulu. Kemudian lepas ni kita akan turun pula ke bawah untuk lebih mendalam cara untuk penyemaian benih anak ikan pula selepas ni. Kita akan belajar bahagian ini, menyemai anak benih. Okey? So, jadi kalau adik-adik tengok ya, ini sekarang yang saya masukkan. Besarkan saja. Kalau tengok dalam manual tu, apa awak buat adalah ambil tu bekas Tupperware mak awak dekat rumah. Boleh? Ada kan bekas Tupperware mak awak dekat rumah? Ada? Okey, kalau ada, ambil sepan besar ni. Kalau let's say, sebab benda ni kita beli RM6 lebih. So awak tu letak atas Tupperware. Okey, letak atas Tupperware. Okey, kalau pakai tray ni yang harga yang harga RM6-7 ni, awak kena potong kecil-kecil. Ambil kecil-kecil. Selepas ini kita akan turun ke bawah untuk bahagian tentang anatomi ikan pula dan juga kualiti air.
Okay, saya Rashidah sebagai tenaga pengajar Madulil Banat. Jadi dengan program yang berjalan hari ini, saya pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Darul Ulum dan juga UPM kerana menganjurkan dan mengadakan program hari ini. Dan semestinya ia memberi banyak manfaat kepada pelajar dan perkara yang baru kepada para pelajar kami, dan semoga ia menjadi permulaanlah untuk anak-anak mendalami perkara tentang sains dan lebih lebih peduli dengan alam saja. Terima kasih banyak-banyak. Saya bernama Ustaz Ahmad Athaillah dari Indonesia, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada UPM dan Darul Ulum yang telah memberikan peluang kepada pengajar dan pelajarnya untuk meningkatkan keilmuan mereka dalam aquaponik untuk digunakan dalam keadaan sehari-hari. Karena itu Darul Ulum dan UPM itu mengadakan program seperti ini untuk meningkatkan update dalam pembuatan kolam dan aquaponik mereka. Terima kasih kepada pihak UPM kerana memberi kami ilmu pengetahuan tentang aquaponik. Nama saya Ahmad Faris, daripada pelajar Madul Badil Bani. Kami dapat peluang kepada UPM. So alhamdulillah kat sini kami dah dapatlah tengok hasil macam mana daripada UPM buat, Ustaz buat. Alhamdulillah kami dah berjaya. Terima kasih. Nama saya Iskandar. Belajar di Mahat Tahfiz Darul Ulum Lil Banin. Saya terima kasih kepada UPM atas mengajari kami aquatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Idati Binti Jasman sebagai guru khidmat Darul Ulum. Saya berterima kasih kepada Darul Ulum dan juga UPM kerana dapat mengadakan program bersama pelajar dan guru asatidzah di sini. Nama saya Siti Mariam Zorisha binti Syekh Abu Zaid. Saya berumur 14 tahun. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Darul Ulum dan juga UPM kerana telah membuat program ini. Sekarang kita berada di Dewan Sekolah. Kita ada buat aktiviti kualiti air untuk pemeriksaan kualiti air pada benih ikan, dan juga akan ada belajar tentang anatomi ikan. Jadi pelajar-pelajar akan didedahkan menggunakan peralatan-peralatan makmal untuk memahami anatomi ikan tu bagaimana.
dia naik. Kita nak tengok dalam dia pula. Alhamdulillah selesai sudah aktiviti kita bersama pihak UPM, Mahat Tafiz Darul Ulum dan juga Elite Home kita. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat, yang beri kerjasama, dan mudah-mudahan ilmu ini dapat beri manfaat kepada semua, insya-Allah. Cikgu Aisyah Channel.